cara ekstrim tu dia tak bawa sebarang kebaikan kepada negara kita. Memang cara yang paling mudah untuk meraih undi adalah dengan mempolitikkan isu ataupun menjadikan isu tu satu isu agama atau isu bangsa. That's the easiest way. Tetapi MCA tak boleh lah nak buat macam tu, kerana itu sangat tidak bertanggungjawab. Sebab tu masa ada isu-isu yang melibatkan kaum, okey, kami cuba nak tone down, cari jalan penyelesaian. Tetapi DAP selalunya dia nampaklah peluang tu, dia akan jadi champion. Yes, dia champion. So dia jadilah hero dalam masyarakat Cina. So MCA tak mau buat macam tu? No. Okay. Ideologi kita bukan macam tu.